Auzubillah. Okey. Ni. Ini untuk kuliah maghrib tu lah, Rabu kedua dan keempat. Kau tengok. Baik. Kita sambung lagi kitab berkait dengan rukun iman, kitab Duratul Iman, kitab permata iman. Iman ibarat permata yang amat berharga. Kita sibuk dengan permata yang batu tu. Batu, bila batu je. Kalau kita nampak batu, asal batu je. Tapi manusia berebut-rebut sampai sanggup, mungkin putus saudara, sampai peringkat bunuh-membunuh, benci-benci kan. Batu je. Sedangkan permata yang sebenarnya ialah iman kita tu amat berharga. Itulah tiket untuk kita masuk dalam syurga Allah, dapat redha Allah, rahmat Allah, masuk dalam syurga Allah. Inilah tiket. Iman, kita masih dalam rukun iman yang kelima. Okey. Rukun iman kelima. Okey, muka surat apa nama 66 lah. Alamat kiamat, syarat as-sa'ah, ataupun alamat ataupun tanda-tanda kiamat. Alamat kiamat ataupun isyaratul as-sa'ah, ataupun alamat ataupun tanda-tanda kiamat terbahagi kepada tiga bahagian. Tiga bahagian besar. Bahagian yang pertama, tanda-tanda kecil kiamat yang sudah berlaku kini setengah. Ada yang dah berlaku, sedang berlaku, dan ada lagi yang belum berlaku. Itu tanda-tanda kecil. Setengah daripadanya antara tanda-tanda kecil yang sudah berlaku lah. Kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibangkit, diutus oleh Allah. Itu tanda-tanda kiamat lah, sebab dia Nabi akhir zaman, dia Nabi yang terakhir. Dan tidak ada lagi lah Nabi selepas dia. Kalau mengaku pun tu bukan Nabi, semua tu sesat. Telah meriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athtu wa ana wa sa'atu kahatain, dan dibangkitkan aku dan antara kiamat tu seperti dua ini. Nabi isyarat dua jari dia, dekat sangat. Aku dibangkit tu, kiamat dah dekat. Okay, itu pertama, tanda Nabi diutuskan tu, itu tanda kecil kiamat. Lagi tanda kecil kiamat yang dah berlaku dah, terbelah bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Maksudnya telah dekat datangnya akan as-sa'ah tu ataupun kiamat, dan telah terbelah bulan. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya bulan telah terbelah dua pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tu, Nabi pernah orang kafir Quraisy pernah cabar Nabi kan. Cuma kamu belah bulan tu kalau kamu betul-betul Nabi. Nabi isyarat dengan jari. Syarat dengan jari kan, dengan izin Allah lah kan. Nabi dia takkan nak buat isyarat jari kan. Nabi tak berani buat, melainkan Allah suruh. Contoh macam orang Quraisy sebut, wahai Muhammad, kalau betul kau Nabi, belah bulan tu. Kau terbelahkan bulan, jadikan dua bahagian. Nabi dia akan terdiam, tapi dengan izin Allah, malaikat Jibril pun mungkin bisik kepada Nabi, ya wahai Muhammad, buat sekian-sekian. Dia buat. Kau isyaratkan jari, dia buat. Nabi dia takkan bercakap ke, takkan buat ke, menggunakan hawa nafsu, melainkan dengan semua dengan izin Allah, atas perintah Allah. Kalau kita tengok dalam Google pun kan, dari segi NASA, pihak NASA pun betul, memang ada gambar terbelah, ada satu garisan sekeliling bulan. Mukjizat ni dia benar hakikat, dia jadi. Dia bukan sihir ke, bukan silap mata kan. Kalau setan tu ya sihir, silap mata. Setan ke iblis buat, tu bukan benda betul, dajjal ke.
Nasar kata bulan ni pernah dibelah, cantum balik. Cuba tengok dalam Google ada kan. Sepanjang bulan, keliling bulan tu, tengah bulan tu ada kesan macam longkang, pernah terpisah, pernah bercantum balik. Okey. Okey. Ketika Nabi belah bulan tu, Nabi kata saksikanlah, isyhad, saksikanlah oleh kamu sekalian. Tengok tu bab bulan. Kamu nak sangat aku belah bulan, dia belah. Bulan dah terbelah. Tapi bila Nabi buat, kadang-kadang kebiasaan dia lah, orang Quraisy dia cabar Nabi. Bila Nabi buat, dia kata ini sihir. Itu ayat dia. Ini sihir ni, silap mata ni, ilmu hitam lah kita kata lah. Ini ilmu hitam ni. Riwayat Imam Al-Bukhari lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa ahli Mekah, penduduk Mekah, bertanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memperlihat kepada mereka itu satu tanda, bukti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada mereka dengan terbelahnya bulan. Belah bulan syarat dengan jari. Itu tanda kecil yang dah berlaku dah. Nabi diutus jadi Nabi, lepas tu terbelah bulan. Kemudian ada lagi tanda kecil yang dah berlaku ni, ataupun ini belum berlaku lagi ni. Belum. Keluar api dari bumi Hijaz. Hijaz ni kawasan Arab lah, atas penanjung Arab, Hijaz lah. Cahayanya menerangi segala tengkuk-tengkuk unta di Al-Busra, Al-Sham. Busra Al-Sham. Busra ni, kalau Basrah ni di Iraq. Basrah, kawasan Iraq. Maksudnya api tu naik daripada atas, bawah-bawah ni ada unta-unta kan. Kita kalau tengok api lalu ke atas tu, maksudnya terang tekuk unta kan. Api tu melalui daripada atas. Macam mana hakikat orang alam kan. Telah meriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak berdiri kiamat, tak terjadi kiamat sehingga keluar api dari bumi Hijaz. Keluar api itu daripada mana? Wallah alam. Maksudnya dari bumi, di tanah Arab ni akan lalu satu api. Cahaya yang dapat menerangi tengkuk-tengkuk unta di Busra. Di Basrah ni di Iraq. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, alamat atau petanda-tanda kiamat tu, alamat pertengahan, belum zahir lagi dan akan timbul setengah daripadanya. Ada yang dah jadi dan ada yang belum. Antaranya lahirnya pemimpin yang cintakan dunia. Dan ni dah banyak dah ni. Dah jadi dah pun. Banyak sekarang. Dulu sekarang pun dah ada, masih terjadi lagi, masih lagi sehingga akhir zaman ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya tidak berdiri kiamat, tidak terjadi kiamat tu sehinggalah adalah sebahagian manusia dengan dunia itu Luka ibnu Luka, sebenarnya sini Luka ibnu Luka. Maksudnya Luka. Kita tengok. Ada apa tu, nombor apa tu? Nota kaki tu nombor 20. Cik sana. Okey, 28 Imam At-Tirmizi dari Huzaifah radhiyallahu an, al-luqa iaitu sebodoh-bodoh dan sekeji-keji manusia. Ini macam istilah-istilah orang Arab kan, perumpamaan. Seumpama kebanyakan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, dulu, sekarang, akan datang pemimpin-pemimpin jenis cintakan dunia. Terlamat di dunia. Bila terlamat dunia, dia punya kiblat dia ataupun dia punya rujukan dia orang kafir. Walaupun zahir dia nampak macam Islam, tapi dia bertopeng dengan Islam. Banyakkan munafik tu, bertopeng dengan Islam, cakap nampak dia macam Islam sangat, dia lebih Islam pada orang lain kan.
Padahal kiblat dia, rujukan dia, cinta dia orang kafir dunia. Jadi perumpamaan Nabi kata Luka ibnu Luka ni anak dunia, contoh macam orang yang cinta dunia Luka ibnu Luka, ini macam satu ungkapan nak menunjukkan bahawa sebodoh-bodoh manusia, sekeji-keji manusia ni orang yang cinta dunia. Dalam Quran pun Allah sebut orang yang cinta dunia ni umpama anjing kata. Anjing ni kalau kita tak hulurkan makanan, dia minta terjelil lidah dia. Kalau kita hulur pun dia jelil lidah juga, tak hulur pun lidah. Umpama itu lah orang yang cinta dunia, dia tamak lobo sentiasa nauzubillah zalik. Aku bagi umpama anjing, tapi anjing itu lebih mulia pada kita kalau kita masuk neraka. Kita anjing, walaupun kita pandang hina macam babi lah kita kata, khinzir ni anjing kita pandang hina, tapi kalau dia mati dia tak masuk neraka. Kita ni kalau silap gaya, langgar perintah aku, masuk neraka. Siapa yang lebih mulia? Itu kat situ. Lepas tu ada satu kisah kan, Uwais Al-Qarni, dia pernah mencangkung depan anjing kan, orang tengok depan anjing duduk berdiri depan dia bercangkung menghadap anjing. Rupanya yang pergi kata rupanya dia bercakap dengan anjing tu. Orang dia kata dia gila lah, Uwais Al-Qarni ni. Bila dia cakap anjing rupanya, dia kata, wahai anjing, nanti kalau aku mati, aku masuk syurga, aku lebih mulia daripada kau kan. Tapi kalau aku mati besok, aku masuk neraka, kau lebih mulia daripada aku. Sebab kau mati jadi tanah, aku mati kena azab, nauzubillah zalik. Tu dia cakap dengan anjing tu kan. Sentuh. Okey. Pemimpin yang jenis macam ni, kiblat dia bukan kepada agama, bukan kepada orang kafir. Apa juga sungguh kafir. Okey. Yang tu dah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Pemimpin jenis pemimpin cinta dunia ni. Lagi kan, tanda pertengahan ni, diberikan amanah kepada bukan ahlinya. Ramai dah kita tengok, ni pun dah jadi, sedang terjadi, akan terus terjadi. Semua yang pegang amanah ni bukan orang yang amanah, khianat amanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dan mengajar para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang badui. Badui ni Arab, orang yang duduk di padang pasir. Dia bukan jenis duduk sampai sekarang ada badui, Arab badui ni, orang kampung kita kata. Kalau segi nisbah bahasa Arab, orang Arab ni dia ke orang duduk kampung, duduk tengah-tengah, sampai sekarang ada duduk tengah padang pasir dalam kemah. Kan kadang-kadang orang Arab badui sekarang kaya-kaya, tapi dia jenis suka duduk tengah-tengah padang pasir, turun-temurun. Okey. Tiba-tiba satu ketika Nabi duduk dengan para sahabat dia, tiba-tiba datang satu orang Arab badui, lalu bertanya. Dia kata, mata sa'ah. Dia kata, bila kiamat ni ya, bila jadi kiamat? Dia tanya kat Nabi tu. Nabi meneruskan pengajaran. Nabi pun tak peduli kat dia. Nabi teruslah bercakap, mengajar sahabat tanpa mempedulikan pertanyaan itu. Setengah sahabat berkata, Nabi mendengar pertanyaan itu, tapi Nabi tidak suka ataupun benci pertanyaan itu. Dia macam tak layan lah kan. Tiba-tiba datang tanya bila kiamat ni kan. Sahabat yang lain pula berkata, bahkan Nabi tidak mendengarinya. Ada juga sahabat kata mungkin Nabi tak dengar ni. Sebaik sahaja selesai daripada pengajarannya, Nabi bertanya, siapa yang bertanya tadi? Dia tanya, maksud Nabi dengar dah tu. Masa tu tak boleh jawab, dia duduk mengajar benda lain. Tiba-tiba tanya benda lain. Nanti dulu jawab badui itu. Ada badui pun jawab, ya saya wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apabila disia-siakan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Nabi, apabila amanah tu disia-siakan, khianat amanah, maka tunggulah kiamat. Maksudnya kiamat hampir lah. Maksudnya orang duduk di akhir zaman ni, maksud di awal-awal mungkin zaman Nabi ke, Nabi kata kurunku ni, zamanku ni kurun yang terbaik. Tak ada orang khianat muamanah. Kemudian diikuti makin kurang, amanah tu makin tak amanah, makin akhir zaman ni kita lah. Makin ramai orang tak amanah, maka makin dekatlah kita dengan kiamat.
Badui itu bertanya lagi, apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah tu? Dia tanya lagi, apa maksud mensia-siakan amanah itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apabila diserahkan ataupun dilantik sesuatu urusan ataupun diberikan sesuatu urusan itu kepada bukan ahlinya, bukan ahli. Sekarang ni zaman ni berebut jawatan. Itu orang bukan amanah lah kau. Orang yang amanah ni orang tak berebut jawatan. Bahkan dibagi dia tolak. Takut. Itu saya tak layak. Itu orang amanah. Kalau saya pilihlah saya. Apa ni apa. Auzubillah. Itu ramai sekarang kita boleh tengok lah. Tak boleh tengok tempat lain dengan negara kita pun ada. Itu punya rasuah. Ya. Tak amanah tu kianat amanah. Jadi apabila diserahkan ataupun dilantik sesuatu urusan kepada bukan ahlinya ataupun orang yang bukan layak dia. Layak ni bukan akademik. Kita sekarang ni salah faham lah. Kita apa kelayakan dia? Dia tu belajar agama. Mana boleh jadi menteri, boleh jadi apa? Hanya orang yang belajar. Orang yang belajar dunia tu lah yang banyak menyeleweng. Orang agama ni banyak orang yang ikhlas. Betul guru apa orang agama tengok juga ada agama yang cinta dunia juga. Yang jenis ulama yang tidak cinta dunia tu, ayat tu layak. Dia lebih banyak takut pada Allah, jadi dia lebih layak. Maka tunggulah kiamat. Bila serah pada bukan ahli ni, makin hampirlah kita dengan kiamat ni. Banyak orang bukan ahli. Itu lagi tanda-tanda pertengahan pertolongan orang Islam terhadap orang Yahudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak berdiri kiamat, tidak terjadi kiamat sehingga orang Islam memerangi dan membunuh orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok. Ini akhir zaman lah. Ini masa Nabi Isa, selepas Nabi Isa turun. Bila Nabi Isa maksudnya ketika Dajjal turun ni sehari sebelum Dajjal, maksud sebelum daripada Dajjal ni Imam Mahdi akan bawa pada tentera orang Islam tawan satu persatu negeri. Siapa yang tak mau Islam akan dibunuh. Jadi akan pusat pemerintahan Imam Mahdi Islam ketika itu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Kemudian dipendekkan cerita, selepas Imam Mahdi itu turun Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun ni, tugas Nabi Isa satu je, bunuh Dajjal. Maksudnya selepas Imam Mahdi ni keluar Dajjal lah. Sehari sebelum Dajjal muncul tu, satu titik air pun tak ada dalam dunia. Setitik air pun tak ada. Kering habis semua. Laut kering habis. Kalau minum air kan, nak makan kan, semua dekat Dajjal lah. Kena murtad lah. Itu ikut Dajjal, mengaku dia Tuhan. Kemudian 40 hari Nabi kata Dajjal akan duduk di bumi. Tidak ada satu tempat pun di atas muka bumi yang tak sampai Dajjal akan sampai, melainkan Mekah, Madinah. Dia tak boleh sampai. Ada malaikat yang jaga. Itu 40 hari. Sehari-hari yang pertama Dajjal tu seperti setahun. Sehari pertama tu. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu, kan? Hari keempat ni seperti mana hari biasa balik. Kira lah tu berapa hari, 40 hari, berapa tahun. 40 hari tu bersamaan berapa tahun. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, hari keempat macam mana biasa. Itu 40 hari dia tu. Kemudian Nabi Isa diturunkan untuk bunuh Dajjal. Bila Nabi Isa turun, Dajjal pun nampak Nabi Isa berlari bentang peliharaan, lari. Pengikut-pengikut dia orang Yahudi Yahudi ke orang-orang munafik ke, orang fasik ke. Bila Dajjal pun dah lari, yang lain pun berterabur lari. Ini puja di sini. Tidak berdirinya kiamat, tidak terjadi kiamat sehingga orang Islam memerangi ataupun membunuh akan orang Yahudi ni, sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok. Inilah Dajjal pun dah bertepiran lari. Nampak Nabi Isa, dia orang pun bertepiran lari bersembunyi di balik batu lah, ada balik pokok.
Maka berkata batu-batu dan pokok-pokok, semua batu-batu bercakap masa tu. Kita orang Islam cari orang kafir ni. Wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, datanglah, maka kamu bunuhlah dia. Ni orang Yahudi di belakangku sembunyi, datang bunuh dia. Melainkan pokok al-gharqad, iaitu pokok Yahudi. Nabi kata rokok ni dekat tanah Arab banyak. Dia pokok berduri, dia macam pokok rumpun dekat banyak tanah Arab. Dekat Mekah pun ada, dekat Madinah pun ada, padang pasir pun ada. Kalau dekat negeri-negeri macam Amerika ke apa, yang kawasan-kawasan yang berdesert, yang desert panggil gurun-gurun, semua ada pokok ni. Dia jenis pokok macam tu tapi dia berduri. So, banyak orang Yahudi tanam pokok ni lah. Dia tanam dekat ada Palestin lagi banyak dia orang tanam. Tapi pokok ni asalnya dekat tanah apa, gurun padang pasir memang banyak. Pokok korkot dia pokok, dia panggil pokok macam jenis beluka kan. Tapi dia berduri. Dia kecil lah, tapi bila tanam banyak dia jadi banyak kan. Jadi kita orang Islam ni lagilah tahu Nabi dah bagi tahu pokok korkot satu-satunya pokok yang tak bercakap. Memang confirm lah dia ada belakang tu. Kita bagi tebas. Ataupun pokok ni jenis dia tak tinggi, dia macam tinggi macam ni ya. Ni. Dia macam ni, tapi bila dia banyak dia jadi macam beluka kan. Lagi senang kita nak bunuh dia. Selain daripada pokok gharqad ni, semuanya bercakap tu. Pokok berduri. Okey. Lagi tanda-tanda pertengahan bumi Arab. Ini belum jadi lagi lah yang balik yang di akhir zaman ni, yang kita bunuh Yahudi. Sebab tu antara sebab satu kaum bangsa Yahudi yang hidup ribuan tahun dulu, yang masih ada sampai sekarang, rupanya Allah nak bagi kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad untuk bunuh Yahudi. Yahudi ni akan dibunuh putus baka, tak ada lagi dah. Ketika ni kita orang Islam bunuh, takkan ada lagi dah orang Yahudi atas muka bumi. Habis putus baka. Yang tinggal hanya orang Islam. Sekarang dia nak bunuh orang Islam kan, orang Yahudi. Jangan. Tapi kita kata kenapalah apa nama semua Yahudi rampas tempat ni semua. Rupanya itu salah satu perancangan Allah. Dia berkumpul di situ, semua Yahudi yang ada di seluruh dunia ni berkumpul kat situ. Senang kita nak bunuh besok. Tak bagi saya. Orang Palestin dia tanah semua dia ambil. Ambil tanah. Yahudi ada sekeliling seluruh dunia semua berkumpul kat situ dah sekarang ni. Sikit demi sikit ambil tanah. Perancangan Allah macam tu kan. Kita senang, tak payah kita pergi cari dah. Kat situ je ada. Okey. Antara lagi tanda yang bumi Arab ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Ini pun dah jadi ni. Tempat-tempat asalnya tanah kering, tentu banyak lah. Asalnya tu sekarang dah jadi bangunan pencakar langit tu, jadi bandar apa semua tu, asalnya padang pasir tu. Tanah Arab, Dubai ke mana ke. Ini tanda kiamat dah tu. Dah jadi. Yang moden dah kan. Dari taman semua macam-macam dibuat. Asalnya kering kontang. Jadi bumi Arab ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau serta aliran sungai-sungai, yang membuat sungai-sungai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak berlaku kiamat sehingga terdapat pada kamu harta yang banyak melimpah ruah, banyak harta. Orang kat Arab kaya raya. Kereta tak pakai pergi buang kat padang pasir, beli baru pula. Arab pakai kereta mewah, pakai kereta-kereta sport, kereta-kereta Ferrari, Lamborghini apa semua tu, kat Dubai apa tu. Kaya raya. Hingga kan keluar oleh seorang lelaki untuk berzakat, tetapi tidak seorang pun yang mahu menerimanya. Contoh ambil zakat, bawa duit zakat pusing-pusing keliling, semuanya kaya-kaya nak bagi je lah. Tak ada zakat. Antara tugas Nabi Isa besok, dia akan sempurnakan balik syariat Nabi Muhammad. Ketika tu dia akan rampas semua harta-harta, dia akan bagi sama rata. Tak ada orang miskin. Jadi ketika tu Nabi Isa akan umumkan, pada hari ni aku zakat dihapuskan. Tak ada zakat. Ketika itulah. Sebab tak ada orang miskin. Sekarang ni zakat masih berlaku. Sekarang ni kaya miskin tak sekata. Ada orang miskin sangat. Ada orang kaya terlebih banyak harta sangat. Tak sama. Okey. Ketika tu kan, harta melimpah ruah,
hingga akan keluar dari seorang lelaki untuk berzakat, tetapi tidak seorang pun yang mahu menerimanya, sehingga kembali bumi Arab penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau dan sungai-sungai mengalir, kayu-kayu. Lagi tanda banyak berlakunya pembunuhan dan peperangan, dah jadi sejak dari dulu. Sekarang nak akan datang akan jadi kat ni. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak berlaku kiamat sehingga banyaknya berlaku al-harj. Al-harju, tengok nota kaki. Kaki mana tu? Merujuk kepada kiamat besar. Merujuk kepada apa ni? Kamus besar. Kamus Dewan 2006, Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman, iaitu kaum berlaku fitnah dan pembunuhan di kalangan mereka. Inilah apa nama maksud ni, apa ni kata ni? Al-harju. Para sahabat bertanya, apakah itu al-harju? Wahai Rasulullah, sabda baginda, peperangan dan pembunuhan. Sejak pada dulu, sekarang dah akan datang terus berlaku. Lagi tanda lagi, banyak orang-orang jahil dan banyak jahil lah, sebab tak belajar. Banyak jahil. Ilmu tu makin orang tak minat belajar. Petah lagi yang bukan ilmu yang orang tak perintah, ilmu yang orang perintah pun orang tak mau belajar. Dia pandang remeh. Kebanyakan kita tengok dia nak semayang, dia nak buat ibadat, tapi dia malas belajar. Sanggup dia ditipu syaitan tu kan. Syaitan suruh kita buat ibadat dalam keadaan jahil. Okay. Banyak orang jahil dan ilmu diangkat maksudnya mati ulama, habislah. Orang yang ilmu yang ada pada ulama tu, dia mati, dia bawa bersama ilmu dia. Dah jadi ilmu tu makin kurang, ilmu orang alim makin kurang, orang jahil makin banyak. Serta banyak kefasadan berlaku, banyak benda-benda yang tak sepatutnya berlaku kan. Benda-benda maksiat, benda-benda mungkar. Kadang-kadang bukan tak ada satu golongan yang tegur, ada, tapi orang yang buat maksiat ni ada kuasa lagi, lebih ramai lagi, dan orang tu ada kuasa lagi. Jadi benda tu terus berlaku walaupun ada sekumpulan orang yang masih mencegah, tapi tak boleh nak cegah juga, berlaku juga, sebab lebih ramai lagi orang yang jahil, orang yang jahat. Dari Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya setengah daripada tanda-tanda kiamat ialah terangkatnya ilmu. Diangkat maksud mati ulama. Ramainya para juhala, orang-orang jahil. Ramainya pelaku zina, orang jenis berzina dia banyak. Para peminum arak banyak, dan sedikit para lelaki. Kalau orang kafir ni kita tak kisah, orang Islam ni, maksudnya orang Islam ni minum arak, lagi banyak duit dia, lagi tinggi pangkat dia, itulah minuman. Itu tipu daya tu orang yang banyak harta. Itu orang macam sahabat Nabi pun, Sayyidina Abu Bakar kata, aku lebih rela aku diuji dengan susah, tak berharta, aku boleh tahan. Aku boleh tetap duduk atas jalan ibadat, atas jalan iman. Tapi aku takut, aku bimbang, aku diuji dengan banyaknya harta. Aku takut aku tewas dengan harta. Boleh jatuh kita buat maksiat dan sebagainya, langgar perintah Allah sebab harta. Banyak orang jahil, ilmu diangkat sebab matinya ulama. Serta banyak kefasadan, banyak maksiat, orang derhaka perintah Allah banyak. Jadi kata Nabi, sesungguhnya setengah ataupun tanda-tanda kiamat ialah terangkatnya ilmu, mati ulama. Ramainya para juhala, ramai orang jahil. Ramainya pelaku zina, ramainya peminum arak, dan sedikit para lelaki, lelaki makin sedikit. Serta ramainya para wanita, banyak wanita, perempuan ramai.
Sehingga kan 50 wanita, ni dia punya persen ni. 50 wanita nisbah dia di bawah pengawasan seorang lelaki. Satu lelaki nisbah kepada 50 wanita akhir zaman. Tapi lelaki tak boleh kahwin sampai 50 ni kan. Tapi perempuan terlalu banyak, 4. Dikendaki dengan ilmu di sini ialah ilmu agama. Ilmu agama bukan ilmu dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana ilmu ni diangkat, tersebut pada sahih Al-Bukhari, dalam kitab sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu itu dengan mencabut atau menghilangkan ilmu itu di dada-dada hamba-hambanya, tetapi diangkat ilmu itu dengan mematikan ulama-ulama. Mati ulama, mati, dia bawa ilmu itu sekali, sebab tak ada anak raja. Maka tinggallah si jahil-jahil al-juhala. Orang jahil, melainkan orang yang belajar dengan ulama tu, dia pun jadi orang alim juga. Walaupun tak ni, tapi dia ada ilmu. Dia boleh beramal, dia boleh selamatkan diri dia. Dia boleh selamatkan anak isteri dia, keluarga dia. Boleh jaga daripada dosa maksiat. Tapi akhir zaman banyak orang jahil lagi lah. Maka memimpinlah segala urusan manusia oleh yang jahil-jahil tu. Jahil dah ramai, bahkan jahil-jahil ni pula orang-orang, dia bukan jahil dari segi nisbah ilmu dunia, dia hebat, mungkin doktor, profesor dan sebagainya, dan ahli akademik, ahli politik, tapi dia orang jahil ilmu kamu. Hidup membujur lalu melintang patah, ikut suka hati dia. Jadi orang ni lah yang akan memimpin. Khianat amanah apa semua, maka rasuah dan sebagainya. Ada orang ni lah. Sebab agama dipandang ilmu yang ketinggalan zaman dan sebagainya. Tak penting lah. Tertipu lah. Jadi ramai orang jahil ilmu agama. Maka memimpinlah segala urusan manusia oleh yang jahil-jahil. Apabila ditanya kepada mereka tu, maka mereka berfatwa, bagi fatwa tanpa ilmu. Sebab agama pandai nak cakap, mentang-mentang dia profesor, doktor, tapi buat agama tak ada. Jadi dia rasa bila dia ada profesor, doktor, dia boleh komen semua ilmu. Tu sekarang ni ramai orang ilmu agama pun ramai yang komen-komen. Dia tengok macam mufti dan macam komen, padahal dia tak tahu. Macam belajar universiti, dia ingat tahu semua benda. Pada jahil lah. Fatwa lah, tapi menyesatkan orang. Maka dirinya sesat, dia pun dah sesat, dan menyesatkan orang lain, menyesat orang lain. Dia tak sedar itu. Okey, bahagian yang ketiga ni. Bahagian ketiga ni panjang sikit. Okey, ini apa ni? Okey, bahagian ketiga. Ini alamat besar ni, tanda-tanda besar. Salah lagi ya. Bahagian ketiga, alamat yang besar ni, tanda-tanda besar, al-uzma, tanda-tanda besar, iaitu alamat ataupun tanda-tanda yang mengiringi kiamat. Alamatnya amat banyak, tapi kami himpunkan di sini 10 alamat sahaja, 10 bagi 10. Sebagaimana tersebut pada hadis dari sahabat Uzaifah Ibn Yaman, beliau berkata, tiba-tiba kata Huzaifah satu hari, tiba-tiba muncul Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami dikala kami sedang bertazkirah. Satu ketika Huzaifah kata, kami duduk, kami ni para sahabat duduk, tiba-tiba Nabi datang. Maka sabda Nabi, kata Nabi, tentang apa tazkirah kamu duk cakap tentang apa ni? Kami menjawab, kami bertazkirah atau tazkirah, bagi-bagi peringatan, atau kami duk cakap-cakap agama lah, tentang kiamat. Terus baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sebelum kamu melihat 10 tanda-tandanya. Maksudnya kiamat yang betul-betul kiamat akan hancur
takkan terjadi. Ini maksud tanda-tanda akhir ni. Mesti jadi 10 ni, baru boleh jadi kiamat. Baginda menyebut 10 perkara itu, iaitu yang pertama, keluarnya asap, dukhan, kan? Dalam Quran ada surah ad-dukhan, asap. Itu asap nanti di akhir zaman. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Yang ketiga, keluar binatang dari bumi, ad-dabah, binatang yang melata. Boleh bercakap binatang ni, boleh bercakap. Rupanya Allah alam. Yang keempat, naiknya matahari di sebelah barat. Di zaman ni biasanya naik matahari timur, ini naik barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, Nabi Isa untuk bunuh Dajjal. Yang keenam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ini selepas matinya Dajjal. Ini keluar Ya'juj Ma'juj ni pula. Yang ketujuh, berlakunya 3 gerhana. Satu, gerhana pertama, gerhana berlaku di sebelah timur. Yang kedua, gerhana berlaku di sebelah barat. Dan ketiga, gerhana berlaku di kepulauan Arab, dimaksud kawasan Jazirah Arab. Dan yang terakhir, yang ke-10, keluar api dari negeri Yaman. Ini api ni. Api ini menghalau manusia semuanya ke padang mahsyar. Di akhir zaman. Okey, itu alamat yang pertama, tanda besar keluarnya Dajjal. Ad-Dajjal diambil dari perkataan Al-Dajjal dengan makna Al-Kazab, pendusta, penipu, ataupun dengan makna apa nama, at-taghtiyah, kan? Kecil sangat, maksud tertutup lah, tertutup. Dinamakan demikian itu kerana Dajjal adalah pendusta, Al-Kazab, pendusta, ataupun Dajjal ini menutupi akan kebenaran dengan kebatilan. Nampak dia menampakkan benda salah tu betul, ditutup. Kebatilan tu nampak betul, dia hias kebatilan. Contohnya sekarang pun sama, ada Quran baru sebut syaitan dia hias kan pada pengikut orang-orang yang nak ikut dia tu, orang-orang yang jahil, orang tertipu lah. Itu kata orang yang tertipu ni sebab dia hias benda yang salah, asal salah, tapi dia tutup, dia hias benda tu macam benda seronok. Macam dunia tu menipu, tapi dia hias pada mata-mata orang kebanyakan ni, dunia ni bagus, dunia ni macam ni. Ditipu, dia hias benda yang tak elok tu dengan rupa yang elok. Dajjal pun sama. Sifat Dajjal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita setengah daripada sifat-sifat kejadian Dajjal. Nabi ada bagi tahu, ada hadis setengah daripadanya. Dajjal ni rupa dia tu pendek, dia pendek, gemuk, merah mukanya, muka jenis muka merah, jenis mungkin putih merah, kan, putih merah, bukan merah betul-betul merah macam merah kan, dia putih merah. Buta matanya sebelah kiri buta. Tubuhnya ditutupi oleh kulitnya yang keras, kulit jenis keras, macam kulit gajah, kulit jenis keras. Timbul mata kanannya, belah kiri buta, belah kanan tu dia macam tersembul sikit, terkeluar sikit. Kerinting rambutnya, mukanya buruk, buruk muka dia. Dan apa nama, apa tu, kikang. Oh, kengkang, jalan kengkang. Dia berjalan tu kengkang. Kengkang kedua kakinya apabila berjalan. Kengkang jenis kengkang. Jangan cari-cari orang pula. Kau ni ada macam Dajjal lah. Ni benda kau nak lukis boleh ni. Ada lukis nak dia agak sebut, agak ada hadis Nabi sebut. Okey, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Dajjal itu tidak bermata kerana matanya tebal selaputnya. Oh, tebal selaput, buta tu lah. Buta kiri, sebelah tu, yang belah kanan tu tersembul. Tertulis di antara dua matanya kafir. Di antara dua mata ni ada tulis kafarah, kafir. Itu tanda jelas dah. Setiap orang mukmin
dapat membacanya. Orang mukmin, orang beriman boleh tengok, wih nampak ini Dajjal ni, ada, tak payah tengok yang lain-lain tu pun tak apa. Kat antara dua mata dia tu ada tulis Kedai dia tu kan. kafara, kafara, tapi kita tahu dah ni Dajjal. Sama ada dia boleh membacanya ataupun tidak, dia jenis tak pandai Arab. Pandai Arab ke tak pandai Arab, dia boleh tahu ini Dajjal. Janji dia orang beriman. Selain daripada orang beriman, dia tak tahu. Dia ikut je Dajjal sebab dia tak tahu. Orang beriman je boleh baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tatkala kami tidur di sisi Kaabah, satu ketika kami tidur di sisi Kaabah, kata Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, tiba-tiba muncul seorang lelaki bertubuh gemuk dan kemerahan, kulit jenis kulit putih kemerahan, gemuk lah tu, rambutnya kerinting, buta sebelah matanya, seolah-olah biji buah anggur buta. Mereka semua berkata, inilah Dajjal. Ini zaman sahabat hidup lagi ni, Nabi dia. Inilah Dajjal. Okay, 40 nota kaki. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini hadis riwayat Ibnu Umar, dia kata inilah Dajjal, dia kata. Bukan Dajjal, itu kan Dajjal, tapi menyerupai kan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sentiasalah Nabi memperingatkan umatnya dari seorang yang buta, yang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta. Dan tertulis di antara dua matanya kaf fa ra, huruf kaf fa ra. Kafara, kaf fa, antara dua mata dia tu kan, aduh. Ni dahi dia kan. Ni dahi dia antara. Ni hidung dia kan. Auzubillah zalik. Dia orang beriman semua boleh baca lah tu, walaupun dia tak pandai Arab pun. Okey. Riwayat Imam Abu Daud, Dajjal adalah lelaki yang pendek, kengkang kedua kakinya apabila berjalan. Dia kumpul tadi lah, kita sebut semua kumpul daripada hadis-hadis ni. 72, 73. Okey. Tempat keluar Dajjal. Kita ambilkan Dajjal sikit. Para periwayat hadis sepakat bahawa Dajjal akan keluar dari sebelah masyrik timur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya Dajjal akan keluar dari bumi di sebelah masyrik timur, Maghrib barat kan, yang dipanggil Khurasan. Khurasan ni dekat Iran. Khurasan. Mengikut akan Dajjal ini oleh beberapa kaum, seolah-olah muka mereka ini ditutupi oleh penutup muka yang dibuat daripada besi. Mungkin pakai topi besi ke, orang alam. Topi besi kan. Kita tengok otak kaki tu. Okey. Itu buat hadis. Jadi mungkin pakai topi besi, orang alam. Tentera dia. Kemudian Dajjal ini akan menghala menuju ke sebelah Maghrib, belah barat. Maka lalu di Asbahani, ini semua daripada laluan ni, daripada Iran. Maka mengikutkan Dajjal ni oleh 70,000 dari puak-puak Yahudi Asbahani. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya mengikuti akan Dajjal ini oleh 70,000 daripada puak-puak Asbahani. Asbahani dekat Iran juga, Iran.
Subhanallah. Semuanya dalam keadaan berselendang, pakai selendang. 44. Selendang tu tengok ni, letak kaki 44 bawah tu kan. Atau yalas, atau yalasan, iaitu kain yang diletakkan di atas bahu meliputi pada bahagian badan, ditenunnya untuk pakaian. Kain jenis tak atas bahu, tutup ni lah, ada atas dua bahu. Tak boleh bunuh dia tu. Tak boleh bunuh dia. Siapa? Masa boleh? Manusia tak boleh. Hanya boleh bunuh dia hanya Nabi Isa. Kita kena lari pada dia. Kalau kita dekat dengan dia, mungkin kita akan ikut dia. Sebab masa tu tak ada makan air apa semua dekat dia je. Kau nak makan minum boleh, kata aku Tuhan. Nabi suruh kita jauh dari dia. Kita pun Madinah Mekah pun dia tak boleh masuk kan. Dia tak boleh masuk. Dajjal mara menuju ke sebelah maghrib ataupun di sebelah barat, memasuki mana-mana negara, mana-mana negeri dan mana-mana kampung. Tak ada satu tempat pun dia tak jejak, semua jejak tu. Mengikuti akan Dajjal ini oleh ahli-ahli fasad. Tak semesti orang kafir, orang munafik ke apa ke semua. Yang maksudnya orang yang beriman sempurna tu tak ikut dia lah kan. Wasik munafik, kafir, apatah lagi Yahudi, pengikut Dajjal. Melainkan dua kota yang ditegah oleh Allah dari dimasuki oleh Dajjal, iaitu Mekah dan Madinah. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak ada negara melainkan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada lubang-lubang melainkan diawasi oleh malaikat yang bersaf-saf. Semualah di tanah haram tu, bersaf-saf yang turun bersama garam. Bersama garam. Maka bergegarlah Madinah dengan 3 kali gegaran. Keluarlah daripadanya segala kafir dan munafik. Bergegar. Ada kata, riwayat kata Dajjal dia hentak kaki dia. Dia hentak kaki dia, keluar habis semua. Yang mana duduk dalam Mekah Madinah ni akan keluar ikut dia. Kafir, munafik. Kafir, munafik, orang Islam. Okey. Sikit lagi Dajjal sampai halamat kedua lah. Okay, Dajjal mendakwa dirinya Tuhan. Tersebut kebanyakan hadis Dajjal mendakwa dan mengaku bahawa dirinya Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ganjil yang boleh diterima oleh akal akibat daripada kelemahan iman. Hanya orang tak beriman dia percaya. Lepas tu Nabi kata tak bagi kita pergi dekat tu, takut-takut kita ikut dia. Kerana demikian Rasul-Rasul sentiasa bagi peringatan kepada umatnya supaya berwaspada daripada tipu daya dan fitnah Dajjal. Begitu juga Rasul-Rasul yang terdahulu memberi peringatan terhadap umat-umat mereka dari Dajjal. Semua Nabi-Nabi daripada Nabi Adam dia peringat tentang Dajjal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, beliau berkata, Nabi berdiri seraya memuji ke atas Allah, kemudian memberi peringatan tentang Dajjal dengan sabdanya, aku akan memberi peringatan kepada kamu tentang Dajjal. Tidak ada dari Nabi melainkan sesungguhnya telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Semua Nabi-Nabi akan bagi ingat kaum ni tentang Dajjal ni. Sesungguhnya Nabi Nuh pun memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Tetapi aku akan berkata kepada kamu satu perkataan yang tidak berkata oleh Nabi-Nabi yang lain. Semua Nabi akan ingatkan umat tentang Dajjal. Tapi sekarang ni aku nak bagi tahu yang Nabi-Nabi lain tak sebut, aku je sebut ni, iaitu sesungguhnya Dajjal itu buta, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak buta. Ini kalam ni Nabi-Nabi lain tak sebut, aku sebut. Tambahan sikit lah daripada peringatan Dajjal tu. Dajjal tu buta, sedangkan Allah tu tidak buta. Itu ya. Maksudnya pergantungan kita dengan Allah. Maksudnya pergantungan kita sebab Allah tu Tuhan, kita bergantung dengan Allah. Buta tu sifat-sifat makhluk, sifat-sifat lemah. Allah tu tak bersifat sifat makhluk, tak bersifat dengan sifat lemah. Pergantungan kita hanya kepada Allah. Dajjal tu buta, pegang tu. Dajjal tu buta, makhluk lagi.
Apa yang dia buat tu walaupun nampak macam hebat, tapi tu semua macam sihir, sesilap mata, bukan benda hakikat. Tempoh permulaan dan berakhir Dajjal di atas muka bumi. Bertanya sahabat-sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempoh Dajjal mendiami bumi ini. Sabda baginda, Dajjal mendiami bumi ini selama 40 hari. Sebut tadi 40 hari tu. 40 hari. Yang pertama, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, hari keempat seperti mana biasa. Terus 40 hari. Kemudian turun Nabi Isa selepas 40 hari tu. Kemudian turun Nabi Isa AS membunuh Dajjal tersebut di Palestin dekat pintu Lod. Ada Lod nama tempat ni. Ada yang kata kalau kita tengok dalam Google, Lod ni sekarang duduk dalam kawasan Israel lah, negeri Israel kan. Ada kamp tentera tu, Lod ni, Lod. Ada pintu kota tu masih ada, pintu kota Lod tu. Nabi Isa akan bunuh Dajjal di situ. Dia akan lari sampai situ, dan Nabi Isa akan bunuh dia di situ. Okey. Mana tadi? Okey. Cepat seprima. Kita habiskan Dajjal ni. Minta berlindung diri daripada Dajjal. Kemunculan Dajjal adalah suatu suasana yang amat berbahaya kepada iman dan Islam seseorang manusia. Jangan kita pandai-pandai pergi depan Dajjal. Kerana itulah junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya supaya minta berlindung dengan Allah daripada fitnah dan tipu daya Dajjal Durjana ni. Doa tu dah hafal? Baca sebelum bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masih dajjal. Hafal? Ada hafal? Sebelum bagi salam kan, habis tahiyat tu. Okey. Dari Aisyah, Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi radhiyallahu anha berkata, aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengiringi solat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika min ma'thami wal maghrami. Ini tambahan lah, boleh tambah. Ataupun susunan, ikut susunan pun boleh, tak masalah. Ada hadis lain, susunan dia lain kan. Seperti Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Atau tambah lagi, Allahumma inni a'udzubika min ma'thami wal maghrami. Ma'tham ni berlindung daripada dosa-dosa, maghramin hutang kan, daripada hutang. Tak boleh tambah tu. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada azab kubur, azabil qabri. Aku berlindung dengan Engkau daripada fitnah Masih Dajjal, fitnatil Masih Dajjal. Dan aku minta berlindung dengan Engkau daripada fitnah hidup, min fitnatil mahya, dan fitnah mati tu, mamat. Fitnah hidup ni jahil lah, jahil. Fitnah yang paling besar dalam hidup ni jahil lah. Bila jahil dia boleh buat macam-macam. Fitnah mati tu, takut mati dalam keadaan tak beriman kan. Hasil daripada jahil juga. Na'udzubillah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku minta berlindung dengan Engkau daripada dosa ma'thami tu, dan hutang piutang, wal maghrami, hutang piutang. Bertanya seorang sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa banyak engkau wahai Rasulullah minta berlindung dengan hutang? Berlindung hutang, banyak doa-doa lain pun ada sebut hutang. Macam tu na'udzubika minal hammi wal hazan, tu kan hutang. Sabda baginda, kenapa sahabat tanya Rasulullah, banyak sekali kami dengar doa-doa ni ada sebut terselit hutang-hutang tu, minta berlindung pada hutang. Kata Nabi, sesungguhnya seorang lelaki apabila dia berhutang, tatkala bercakap tentu berdusta. Dia dah hutang, banyak menipu dan lari berhutang.
Kalau berjanji tentu menyalahi janji. Kalau berjanji menyalahi janji. Orang hutang tu lah. Kalau janji nak bayar, tapi tak bayar. Mereka orang yang betul-betul kuat azam dia bayar, dia bayar. Sebab bila kita ada duit, dalam hadis sebut bila kita ada duit untuk bayar hutang, syaitan akan datang. Nanti dulu, jangan bayar dulu kan, tak tangguh lagi. Syaitan macam-macam lah dia kan. Bila orang nak bayar hutang tu, dia akan datang. Itu bahaya. Tak ni doa dia baca ni. Allahumma inni a'udzubika min Sabda baginda. Okey. Ini apalah, tak kisahlah susunan macam mana. Tapi biasa yang saya baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min boleh sebut syarri pun boleh, ataupun wa min fitnatil masihid dajjal. Itu Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Nanti saya tulis, kita tulis kemudian. Jangan apa dah. Saya tulis yang saya buat. Sebab saya kita gabung yang ma'thami wal maghrami tu. Nanti kita tulis lain. Okey. Sekali lagi ya. Hikmah kewujudan ad-dajjal. Hikmah kenapa kau jadikan dajjal ni? Apa faedah? Hikmah demikian itu sebagai ujian dan cubaan terhadap manusia supaya nampak nyata perbezaan antara mukmin dengan yang bukan mukmin. Allah masih di dunia ni Allah duk uji. Selagi mana kita duduk dalam dunia ni, kita Allah uji kita. Adakah kita ni betul-betul beriman kepada Allah? Terutamanya orang-orang yang munafik. Ni Islam tapi orang yang pura-pura. Kita tak mau jadi orang pura-pura ni. Islam Islam tu yang menzahirkan dengan keimanan serta menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menguji hamba-hambanya, sama ada ujian itu melalui ilmu. Uji ramai orang sesat. Nabi kata ramai orang sesat dengan ilmu pada alim tapi sesat. Ataupun ujian sama ada melalui ilmu ataupun melalui harta kekayaan, aku uji dia. Sama ada kesihatan sihat tapi guna nikmat sihat tu ke lain. Dan fakir, aku uji juga. Kaya pun uji, fakir pun aku uji. Ada kalanya orang fakir dia boleh jadi iman dia menjadi mantap, ada kalanya dengan miskin fakir ni dia jadi murtad pada derhaka pada aku. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر المؤمنين. Maksudnya dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan, kami akan uji kepadamu dengan sedikit takut, rasa takut. Bab dunia kita takut ni, bab rezeki, bab takut. Kelaparan, tak ada duit ni, lapar. Kekurangan harta, miskin. Dengan jiwa ke, kematian ke, ataupun sakit ke, dan buah-buahan kurang dari segi hasil-hasil kita, tanaman-tanaman kita tu uji. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kunci dia sabar. Ini Allah uji aku ni, sabar. Okey, sampai situ. Alamat kedua, turun Nabi Isa ibnu, ini tanda besar. Turun Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Nabi Isa ni dia tak mati kan, dia duduk, dia akan turun di akhir zaman. Wallahu a'lam.